makanan yang lebih teratur dan bertanggungjawab. Pada 6 Mac yang lalu, MPPJ telah mengadakan satu sesi pertemuan bersama pemberi makanan anjing terbiar di Petaling Jaya. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Tuan Pengerusi sendiri dan turut dihadiri oleh pelbagai NGO seperti PAWS, Animal Kindness Coalition, F5, Voice for PAWS dan SPCA. Persatuan Penduduk, individu pemberi makanan, ahli-ahli majlis serta pegawai-pegawai MPPJ. Tujuan utama sesi ini adalah untuk mendengar cabaran yang dihadapi oleh para pemberi makanan serta mencari jalan ke hadapan yang dapat menjaga kebajikan haiwan tanpa mengabaikan kesejahteraan penduduk. Sepanjang sesi yang berlangsung selama 3 jam ini, kita menyaksikan komunikasi yang sangat positif antara semua pihak. Perbincangan bukan sahaja tertumpu kepada isu pemberian makanan, tapi turut merangkumi pengurusan anjing terbiar secara menyeluruh. Antara perkara yang dibangkitkan ialah keperluan untuk meningkatkan kesedaran dan pendidikan awam. Cadangan telah dikemukakan agar MPPJ menyediakan poster infografik di hentian bas sekitar Petaling Jaya. Saya amat menghargai kesediaan Tuan Pengerusi untuk menyokong cadangan ini serta komitmen pihak MPPJ untuk melaksanakannya. Bila kita dengar semua pihak, kita dapat solusi yang lebih baik. Buat masa ini, lesen anjing hanya dipohon oleh pemilik haiwan peliharaan di kawasan kediaman. Namun begitu, kita juga sering melihat anjing-anjing berada di kawasan lapang seperti tapak pembinaan dan kawasan industri, di mana ia dijaga secara tidak rasmi oleh pekerja di situ. Situasi ini menimbulkan beberapa cabaran, antara isu keselamatan kepada orang awam dan pejalan kaki, risiko kesihatan sekiranya anjing tidak divaksin atau dipantau, serta kesukaran kepada pihak MPPJ untuk mengawal populasi dan memastikan kebajikan haiwan tersebut dijaga. Bila tiada sistem, semua pihak hadapi risiko. Dalam sesi pertemuan tersebut, terdapat persetujuan bahawa MPPJ akan meneliti cara untuk memperluaskan keperluan pelesenan anjing ke kawasan-kawasan ini. Ini merupakan satu langkah penting ke arah dua usaha ini beri-beri memberi impak. Saya ingin mencadangkan agar pihak MPPJ dapat menggariskan satu timeline yang jelas serta mekanisme pelaksanaan, termasuk bagaimana pemantauan dan penguatkuasaan akan dijalankan di kawasan-kawasan tersebut. Secara keseluruhannya, sesi ini boleh disifatkan sebagai satu langkah ke hadapan yang amat bermakna. Ini bukan sahaja membuka ruang dialog yang lebih terbuka antara pihak berkuasa tempatan dan komuniti, tetapi juga membina kepercayaan serta kefahaman semua. Pendekatan libat urus seperti ini perlu diteruskan dan diperkukuhkan agar setiap dasar yang dilaksanakan lebih inklusif dan praktikal. Tuan Pengerusi, izinkan saya ambil kesempatan ini untuk merayu kepada semua pemberi makanan anjing terbiar yang mungkin mengikut ucapan penangguhan ini. Marilah kita bersama-sama mengamalkan pemberian makanan secara bertanggungjawab. Pilih lokasi yang sesuai dan jauh daripada kawasan sensitif seperti sekolah ataupun kawasan perumahan. Tetapkan waktu pemberian makanan agar lebih teratur, serta pastikan kawasan tersebut dibersihkan selepas selesai. Amalan yang disiplin ini bukan sahaja membantu menjaga kebajikan haiwan, tetapi juga memastikan keharmonian dalam komuniti kita. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan bahawa isu berkaitan haiwan sebenarnya adalah cermin kepada sikap manusia. Ia bukan sekadar isu haiwan, tetapi isu tanggungjawab kita sebagai manusia. Sebagai penjaga bumi ini, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga haiwan dengan penuh ihsan
belas kasihan dan keadilan. Isu haiwan sebenarnya ialah isu manusia. Saya berharap MPPJ akan terus berada di landasan yang progresif dalam mengurus isu ini dengan pendekatan yang seimbang antara penguatkuasaan, pendidikan dan kerjasama masyarakat. Pada masa yang sama, saya juga menyuruh kepada semua pihak agar memainkan peranan masing-masing demi memastikan Petaling Jaya kekal sebagai bandar raya yang selamat, bersih dan berperikemanusiaan untuk semua. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Sis atas ucapan penangguhan. So, berdasarkan ucapan tu, kita akan lantik task force khas yang akan merangka dan juga apa juga catatan engagement tempoh hari akan didetailkan, perincikan dan kena lapor pada jawatankuasa di bawah Nalina. Okay, task force ni akan detailkan peraturan, poster, whatever, kena lapor di bawah jawatankuasa SIS. Okay, at least nampak kita struktur begitu. Macam juga yang kita buat task force untuk kompleksi. Task force tu buat dia punya detail, lapor pada jawatankuasa pembinaan, so terus lapor dalam board. Boleh ya? Terima kasih. Dok, sementara ya. Dok, dengan izin Dok, saya perasan live kita telah di cancelkan dalam live mesyuarat majlis hari ini. Mungkin tolong IT boleh check tengok sebab dah tak ada live dah sekarang. Tak ada line. Sejak bila ni? Tengok siapa IT ni. Tadi Nalina punya speech dia stop halfway dah. Nah. Tak apa, Linda. Dah check dulu ni. Ramai pengikut sudah marah. Tak apa, nanti kalau macam ni Alina kena buat TikTok khas untuk ini, untuk cover. Tapi at least starting dah ada. Cuma halfway ya, antara halfway. Saya punya goal buat ucapan ini supaya boleh tunjukkan majlis kita buat kerja. Okeylah Linda. Tak apalah. Okey, boleh. Podcast. Ada trip. Oh, ada trip. Trip okey dah? Belum? Tengah check. Tak apa, yang ni kita follow by buat nanti ya. Podcast ni. Okey. Tapi starting dah ada okey. Okey. Boleh terus ya ucapan penangan kedua daripada Cik Kura. Silakan. Ini kena live. Ini kumpul live. Ada bangku sayur. Okey dah set balik dah. Linda, dah set dah. Dah. Ada tengok ada live. Terence? Belum. Dia kalau trip dia tak boleh auto pakai yang bateri punya tak boleh Lepas tu boleh auto apa? Oh, kena sync balik. Tak apa? Tak apa, okey. Korang boleh teruskan. Ni boleh ambil baik video secara manual. Linda? Ada orang monitor lah sebenarnya. Ni bagian korporat siapa? Lin Ni ambil video ni manual daripada sini. Ya Allah ya Tuhanku, main campak-campak je. Sebab tak ada live campak-campak Hai, jangan Pak. Ni tolong. Ya, kejap. Bagi.
Oh, semua rekod? Oh, tak ada live, cuma rekod. Ada rekod. Tengok senyum dia sampai ke telinga dah. Boleh? Okey, silakan. Kurang? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Zahri bin Haji Samingon, Datuk Bandar Petaling Jaya, Yang Berhormat Tuan Rajiv Nisyakaran, Adun Bukit Gasing, Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya, yang berbahagia Tuan Aznan bin Haji Hassan, Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya, Tuan Muhammad Fauzi bin Ma'ruf, Timbalan Setiausaha MBPJ, Ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media dan penduduk Petaling Jaya sekalian. Assalamualaikum, salam kita Selangor, salam Petaling Jaya, Bandaraya bahagia dan mampan. Terima kasih Datuk di atas ruang dan peluang yang diberikan untuk saya menyampaikan ucapan penangguhan pada hari ini. Ucapan saya pada hari ini mungkin akan sedikit panjang dan syarat dengan rasa kecewa. Namun, tiadalah hasrat ataupun niat lain selain daripada untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan warga Petaling Jaya dan seterusnya Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Mesej saya pada hari ini ditujukan khas kepada kontraktor yang dilantik dan menerima kerja tetapi khianat kepada kepercayaan dan amanah yang diberikan. Seterusnya di penghujung ucapan penangguhan saya nanti akan saya cadangkan beberapa cadangan untuk memperketatkan pelantikan kontraktor, proses pemantauan serta penggradan kontraktor. Saya tidak berniat untuk menyinggung mana-mana pihak ataupun menyukarkan apa-apa proses. Namun sekiranya jika ada yang terasa pada hari ini, ingatlah puncanya daripada kalian sendiri yang telah mengkhianati dan menganiayai penduduk Petaling Jaya dengan kualiti kerja yang teruk dan membahayakan penduduk. Saya berdiri pada hari ini dengan rasa marah dan kecewa yang turut dirasai oleh penduduk di kawasan SS23 Palang 7. Ini bukan kali pertama saya bangkitkan isu ini. Sebelum ini sudah beberapa kali disuarakan melalui platform mesyuarat majlis yang lain. Malah ada juga rakan ahli majlis saya yang membangkitkan isu ini di mesyuarat lain. Sebagai contoh Tuan Tan Teck Seng sebelum ini semasa mesyuarat jawatan kuasa keuangan. Terima kasih Tuan yang telah membangkitkan tentang status senarai hitam kontraktor ini. Amaran demi amaran, peluang demi peluang sehinggalah tamat tempoh pelaksanaan projek. Kontraktor kata siap selesai. Tetapi sebenarnya siap dengan kualiti yang teruk, cincai dan tidak selamat pun untuk digunakan oleh penduduk. Zamnor Solutions, kualiti kerja naik taraf kawasan lapang yang kamu laksanakan di SS23 Palang 7 adalah sangat-sangat mengecewakan. Saya bangkitkan pada hari ini mengambil kira yang pertama kerana kontraktor ini telah ditegur berkali-kali oleh pegawai kita sendiri, telah ditegur berkali-kali semasa lawatan tapak dan juga kerana cadangan yang akan saya kemukakan nanti memerlukan penelitian tuntas daripada jabatan-jabatan yang berkaitan. Ahli-ahli mesyuarat sekalian, saya kongsikan terlebih dahulu latar belakang kenapa saya terlalu kecewa pada hari ini. Setiap tahun, pasti akan ada kawasan lapang yang dicadangkan untuk kerja-kerja naik taraf. Saya kira setiap ahli majlis di sini ada kawasan lapang yang telah dicadangkan untuk dinaik taraf. Saya kira kita sama-sama gembira pada awalnya untuk maklumkan kepada penduduk bahawa kawasan ini akan dicadangkan untuk dinaik taraf. Namun yang demikian, saya perasan sejak beberapa tahun ini semakin banyak isu tentang kualiti kerja kontraktor yang menjalankan kerja-kerja naik taraf ini. Pasti akan ada yang bermasalah.
sama ada lewat, tidak ikut jadual, kualiti kerja yang teruk ataupun kontraktor tidak berdisiplin. Datuk, malang, 1000 kali malang. Bagi saya dan penduduk di SS23 Palang 7 ini, kami terpaksa menerima kontraktor dengan semua kualiti ini. Kerja lewat, tidak ikut jadual, kualiti teruk dan juga tidak berdisiplin. Malah tidak menghormati pegawai kita. Kerja-kerja yang dijalankan tidak ikut jadual, ada masa kawasan sepi tanpa pekerja yang membuat kerja untuk beberapa hari dalam tempoh beberapa bulan yang pertama. Dan lebih teruk, para pekerja ini tidak profesional dan tidak disiplin. Bagaimana? Saya kongsikan satu persatu. Kawasan lapang SS23 Palang 7 telah dijadualkan untuk kerja-kerja naik taraf bermula 13 Ogos 2025 sehingga 17 Disember 2025. Lawatan tapak telah diadakan pada 14 Ogos 2025 untuk serahan tapak bagi memulakan kerja. Semasa lawatan tapak ini, saya telah maklumkan dan tekankan kepada kontraktor ini tentang dua perkara. Pertama, kerja mesti ikut jadual. Kerana projek pada tempoh yang bermula pada bulan 8 di penghujung tahun ini akan ada kesan cuaca tidak menentu. Mesti ikut jadual, jangan lewat, jangan tangguh kerja. Kedua, kualiti kerja. Kerja kalau ikut masa, ikut jadual yang ditetapkan, kualiti akan yang baik. Kalau kamu lewat, bertangguh dan kamu akan mula buat kerja secara melulu. Dan kemudian akan salahkan faktor cuaca pula. Dan itulah yang berlaku di sini. Malangnya, kontraktor ini gagal. Ikut jadual gagal, kualiti pun gagal. Dan kegagalan ini adalah pengkhianatan serta penghinaan kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya serta penduduk di Petaling Jaya. Kerana kualiti kerja mereka ini tidak dipantau. Sekiranya tidak dipantau, hari ini kita akan buta-buta terima hasil kerja yang tidak berkualiti dan membahayakan keselamatan orang awam. Saya kongsikan bagaimana ini dikatakan sebagai pengkhianatan dan juga penghinaan kepada majlis dan juga penduduk. Yang pertama, setelah hampir sebulan serahan tapak dibuat, kerja-kerja masih belum dimulakan. Saya telah bangkitkan isu naik taraf kawasan ini kepada pegawai yang bertanggungjawab pada September 2025 kerana saya sedar kontrak kita ini bakal bermasalah. Kerana apa? Pertama, sehingga 3 September 2025, kerja-kerja di tapak masih belum bermula. Sedangkan, jika mengikut jadual dan garis masa perancangan kerja yang ditetapkan oleh jabatan, sepatutnya kerja-kerja hardscape perlu dimulakan dan dijadualkan selesai pada Oktober 2025. Tetapi, sehingga 3 September, kerja di tapak masih belum dimulakan. Kedua, sehingga 3 September 2025, papan tanda pemberitahuan naik taraf juga masih belum dipasang. Papan tanda pemakluman hanya dipasang 8 September 2025, kira-kira hampir sebulan selepas kawasan diserahkan untuk memulakan kerja. Dan itu pun hanya selepas pegawai kita menyerahkan notis kepada mereka. Pengkhianatan dan juga penghinaan yang kedua. Semasa mesyuarat Jawatan Kuasa Landscape pada bulan Oktober 2025 telah melaporkan progres kerja naik taraf di kawasan ini hanya pada tahap 30% sahaja, sedangkan telah pun memasuki bulan ketiga. Mana mungkin kerja yang dijadualkan untuk dibuat dalam tempoh masa 5 bulan akan dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang berbaki hanya lebih kurang 2 bulan sahaja. Pengkhianatan dan penghinaan yang ketiga, akhirnya projek ini disenaraikan sebagai projek sakit
melalui mesyuarat pemantauan projek SPPRO yang diadakan pada 18 November 2025. Apa yang lebih mengecewakan? Pada 18 November ini, kemajuan projek ditapak hanyalah pada tahap 38% sahaja dan lebih kurang kira-kira 1 bulan sahaja lagi tarikh tamat kontrak. Dalam masa berbaki 1 bulan ini, antara kerja-kerja yang masih belum selesai adalah yang pertama, gelanggang badminton dijadualkan siap 29 September 2025, gagal ikut jadual, hanya 50% ditapak. Yang kedua, item berkaitan alatan permainan dijadualkan siap minggu pertama Oktober 2025, gagal disiapkan, hanya 10% ditapak. Yang ketiga, laluan pejalan kaki 350 meter dijadualkan siap 7 November 2025. Namun sehingga 18 November, kerja-kerja membongkar pun belum siap lagi. Apatah lagi untuk menyiapkan laluan pejalan kaki ini. Kerana apa? Kerana pada awal permulaan, beberapa bulan permulaan, pekerja-pekerja kontraktor ini culas, tidak masuk kerja. Ada beberapa hari yang tiada pekerja di tapak. Yang seterusnya, beberapa kerja mengecat dan pemasangan yang dijadualkan siap pada Oktober 2025 dan November 2025 juga gagal disiapkan. Malah ada yang masih belum dimulakan. Sedangkan tempoh kontrak hanya tinggal 1 bulan sahaja lagi. Yang seterusnya, kerja-kerja tanah menanam rumput yang dijadualkan siap 17 November juga gagal disiapkan dan belum dimulakan lagi. Justru semasa mesyuarat tersebut, saya telah meminta supaya kontraktor ini hanya menyiapkan apa yang mereka telah mulakan dan tidak menyentuh mana-mana item lain yang belum dimulakan. Hanya tinggal 1 bulan. Mana mungkin boleh siapkan kerja yang sepatutnya dijadualkan selama 5 bulan. Kalau siap pun, mungkin kualiti sangat teruk. Saya kemudiannya dimaklumkan kontraktor ini telah diberi peluang dan masa lanjutan untuk menyiapkan kerja-kerja mereka melalui mesyuarat jawatan kuasa kelambatan dan lanjutan masa dengan memberi mereka masa sehingga 25 Disember 2025. Nampaknya kita terlalu prihatin, berbesar hati untuk memberikan lanjutan masa ini untuk mereka siapkan pekerja-kerja mereka. Namun, kepada pihak yang salah. Pada Januari 2026, saya dimaklumkan status kerja-kerja naik taraf telah selesai dan tempoh tanggungan kecacatan ataupun defect liability period telah pun bermula. Sedangkan pemeriksaan saya pada setiap minggu sebenarnya jauh panggang dari api untuk ianya siap. Kerana itu, saya minta supaya status projek ini bukan siap sepenuhnya tetapi selesai dengan tidak sempurna dan kualiti yang teruk. Dan sehingga hari ini, dengan penuh kecewa saya kongsikan, kontraktor ini masih belum selesai melakukan kerja-kerja pembaikan dan kegagalan mereka ini. Dan ini adalah satu pengkhianatan dan juga penghinaan yang keempat. Datuk Bandar dan ahli-ahli mesyuarat sekalian, apa yang saya perhatikan juga adalah kebanyakan kontraktor yang menjalankan kerja-kerja naik taraf ini biasanya yang bermasalah biasanya akan buat kerja sambil lewa dalam tempoh kontrak dan kemudian akan tiba-tiba memecut pada saat-saat akhir, siapkan dalam keadaan cincai dan tidak berkualiti. Dan kemudian ambil kesempatan semasa DLP untuk membuat kerja pembaikan. Ini adalah satu pengkhianatan kerana DLP tidak sepatutnya dianggap sebagai tempoh lanjutan untuk kerja-kerja yang gagal disiapkan dengan sempurna. Kerja-kerja cincai dan kerja-kerja yang tidak berkualiti. Kontraktor sepatutnya gunakan tempoh kontrak
dengan sebaiknya berikan hasil kerja yang berkualiti supaya boleh dinilai dan diuji sebelum pembayaran diluluskan. Setelah itu, semasa DLP kita sepatutnya berpeluang untuk menggunakan kemudahan ini, untuk menguji kemudahan ini, untuk menilai kualiti kerja mereka. Tetapi apa yang berlaku adalah tempoh DLP ini diambil kesempatan untuk mereka membuat pembetulan. Tanpa kita sedar, kebanyakan masa kita telah rugi tempoh DLP ini. Sehingga hari ini kontraktor masih membuat kerja di tapak dan sehingga hari ini penduduk di SS23 Palang 7 masih belum dapat menggunakan dan menguji kualiti kerja kontraktor ini. Dan tempoh ini akan tamat dalam bulan 6 atau Julai nanti dan sekiranya ada apa-apa kecacatan yang berlaku selepas itu, tanggungjawab itu akan jatuh kepada majlis. Dan itulah kerugian yang kita akan hadapi kerana kita perlu baiki kecacatan yang dibuat oleh kontraktor yang tidak bertanggungjawab ini. Seterusnya, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli mesyuarat hari ini, hasil kerja yang telah diberikan oleh kontraktor adalah pengkhianatan dan juga penghinaan kelima yang akan saya kongsikan. Saya tidak akan mengungkit terlalu jauh sehingga bulan Disember yang lalu. Cukup sekadar yang baru-baru ini dan kemudian anda bayangkan sendiri bagaimana teruknya sebelum kerja-kerja pembaikan dibuat. Hari terakhir lawatan tapak dibuat adalah pada hari Jumaat yang lalu, 27 Mac 2026. Lawatan tapak ini dibuat kerana kontraktor memaklumkan semua kerja telah pun siap dan selesai di tapak. Oleh yang demikian, dan sebenarnya tempoh sehingga 20 Mac 2026 yang lalu adalah kali ketiga atau keempat tempoh pembaikan diberikan. Nak buat macam mana? Gagal kan? Kenalah repeat banyak kali. Oleh yang demikian, saya mohon untuk dikongsikan. Saya akan kongsikan beberapa hasil kerja yang telah dilakukan oleh kontraktor ini. Gambar pertama adalah laluan pejalan kaki. Katanya siap pada status kontraktor pada 18 Mac telah siap di tapak. Tetapi ini adalah hasil dan juga keadaan pada 20 Mac 2026. Masih belum selesai, hampir setiap bahagian laluan ada simen yang pecah dan bersepah. Saya pun ada bawa. Ini sebahagian sahaja. Dan simen yang pecah dan bersepah ini dibiarkan sahaja bersepah di laluan pejalan kaki. Mungkin decoration untuk kawasan ini, saya kira. Gambar kedua, next. Juga sama, tetapi kalau perhatikan gambar yang kedua itu, ini adalah antara perkara yang saya amat-amat kecewa. Desain, reka bentuk laluan pejalan kaki yang sepatutnya melengkung keluar, tetapi dalam bentuk, saya tak pasti macam mana saya nak cakap, tetapi apabila saya tanya kepada kontraktor, ini apa sebenarnya? Ini apa sebenarnya dan kenapa desain dia macam ni? Sedih untuk saya kongsikan, kontraktor boleh kata kepada saya tak pasti puan, ini pekerja yang buat. Saya kena tanya pekerja. Dan ini adalah penyelia kepada syarikat tersebut. Yang seterusnya, gambar yang seterusnya. Sekiranya tengok kepada laluan pejalan kaki tersebut. Setiap laluan pejalan kaki perlu ada, apa nama dia? Expansion joint, perlu ada expansion joint tersebut.
setiap beberapa meter perlu ada expansion joint tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh kontraktor ini, mereka hanya menggariskan sahaja. Hanya buat garisan sahaja. Betul Puan, terima kasih. Dan ini adalah yang dikatakan telah siap pada 18 Mac 2026. Bila saya tanya kepada kontraktor, katanya saya akan semak Puan, mungkin ini terlepas pandang. Bila kita berjalan lagi, nampaknya banyak yang terlepas pandang dan saya kecewa sangat-sangat. Kerana pada hari itu, bila saya pergi pusing sekeliling padang, saya boleh kenal pasti semua kecacatan ini. Tetapi bagaimana kontraktor yang buat kerja di tapak gagal untuk melihat kecacatan ini. Yang seterusnya, belum. Sekejap. Bagaimana kontraktor boleh simen akar pokok kita? Saya sengaja tanya kepada kontraktor lagi sekali, walaupun saya dah tahu jawapannya. Saya perlu tanya pekerja Puan, saya pun tak pasti kenapa dia buat macam ni. Okey, yang seterusnya. Rumput mati dan kering. Ini adalah antara yang sangat-sangat kecewa. Sangat-sangat mengecewakan. Kegagalan yang saya tidak dapat gambarkan dengan kata-kata. Kebanyakan rumput yang ditanam di laluan pejalan kaki mati, kering dan tidak mampu hidup. Kerja tanah tidaklah dilakukan dengan baik dan menimbulkan risiko kepada orang awam. Mereka tidak menambak pasir dengan betul, tidak menanam rumput dengan betul. Tanah beralun-alun, banyak lubang di sekitar kawasan. Yang nampak kayu itu adalah kerana kami masukkan kayu di dalam lubang. Dan bukan hanya satu lubang sahaja yang ada di situ. Saya tanya kepada kontraktor, awak dah kahwin ke? Dia kata dah. Ada anak? Ada. Awak akan bagi anak awak main lari-lari di sini? Itu membuatkan dia tertanya-tanya dan berfikir sendiri. Gambar seterusnya. Ya. Bukan satu, dua. Kalau saya letak semua, mungkin lambat lagi baru kita habis nanti. Yang seterusnya. Tuan Pengerusi, ini adalah kekecewaan yang juga tidak dapat saya gambarkan. Polysheet ditanam bersekali dengan rumput. Bukan hanya di sini, tetapi di hampir keseluruhan sekitar kawasan rumput yang perlu ditanam. Saya tanya kepada kontraktor, kenapa rumput ni mati tak hidup? Dia tak ada jawapan. Saya berterima kasih kepada pegawai kita sebenarnya. Kerana pegawai ini yang memaklumkan kepada saya, Puan, mungkin rumput tidak ditanam dengan baik. Mungkin kita kena tengok sama ada apa-apa yang halang ataupun tidak. Kerana apa? Sebelum ini, perkara ini telah pun berlaku. Kontraktor tanam polysheet bersama dengan rumput dan kita dah minta mereka untuk baiki. Nampaknya tidaklah diendahkan. Hanya buat di kawasan yang diberitahu sahaja. Jadi bila saya tanya kenapa rumput mati kering, tak ada jawapan. Mungkin Tuhan nak tunjuk bila saya terkuis satu sampah dan saya tarik. Ya, itulah dia. Saya sangat sedih dan kecewa kerana ini bukannya satu bahagian sahaja. Hampir di keseluruhan bahagian padang tersebut. Dan bila saya tanya kenapa bukan kontraktor yang buat pemeriksaan ini, adakah kamu tidak cukup orang dan sebagainya, tiada jawapan yang dapat diberikan. Tuan Pengerusi, ini bukan yang paling teruk. Yang seterusnya. Kalau tengok di kawasan sana, yang sebelah kiri itu, bukan saja polysheet ditanam, dengan guni simen ditanam sekali di padang saya tersebut, Tuan Pengerusi.
Dan ini di sebelah kiri, di sebelah kanan saya bersama pegawai. Daripada satu yang kami tarik, tertarik lagi sebelah, tertarik lagi sebelah. Jika kami tidak selak satu persatu rumput, kontraktor tu pun senyap. Dia pun tak tahu yang sebenarnya di bawah rumput ni masih ada polish sheet, yang sebenarnya kerja-kerja rumput, kerja-kerja tanah tidak dapat dibuat dengan betul kerana kerja-kerja cincai, sambil lewa dan tidak serius, tidak berkualiti oleh kontraktor tersebut. Saya tidak boleh bayangkan macam mana guni simen boleh ditanam bersekali dengan polish sheet. Guni simen di bawah sekali, polish sheet di atas dan kemudian baru rumput. Rumput tu tak jejak tanah pun, Tuan Pengerusi. Seterusnya. Garisan ini saya tidak mampu bawa ke sini, tetapi inilah garisan di gelanggang badminton yang terpaksa saya dan penduduk terima. Mungkin kontraktor atau pekerja ini sangat kreatif, freehand sahaja. Ya? Bulatan pun saya tak pasti ini bulatan yang macam mana. Garisan di atas kecil dan kemudian di bawahnya besar. Dan kemudian tekstur gelanggang itu pun tidak licin. Tekstur gelanggang menggerutu. Tak dapat saya nak bayangkan kalau penduduk di SS23 Palang 7 ini bermain badminton di sini dan terjatuh. Dan kalau tengok di sebelah kanan juga, garisan ataupun kualiti yang teruk. Yang sebenarnya saya memang kehilangan kata-kata semasa lawatan tapak tersebut. Seterusnya, Tuan Pengerusi, kerja-kerja ini dikatakan mula pada 12 Mac 2026. Kerja-kerja pembaikan, bukannya kerja-kerja asal. Kerja asal telah dijalankan dan kemudiannya sekarang adalah kerja pembaikan. Ini adalah kualiti cat yang mereka gunakan mula pada 12 Mac. Status pada 18 Mac telah siap. 27 Mac lawatan tapak bersama dengan kontraktor dan juga pegawai. Saya tak perlu kuis. Saya hanya perlu lalu. Dan saya hanya perlu lalukan tangan saya sahaja. Tidak perlu kasar-kasar. Sebesar ini dia terkopik. Dan ini bukannya satu-satunya spot di situ. Di gelanggang itu ada beberapa spot dan juga cat yang digunakan juga tidak sekata. Asal tampal sahaja. Saya tanya kepada kontraktor ni, banyak saya tanya dia. Mungkin menjadi muhasabah lah untuk dia juga kan. Saya tanya kepada dia, kalau kamu buat rumah, kontraktor yang kamu upah, cat rumah kamu macam ni, kamu terima tak? Tak terima, Tuan Pengerusi. Dan saya tanya dia, kalau macam tu kenapa saya boleh terima? Kalaulah boleh tolong jawab persoalan saya ni, kan? Yang seterusnya, sepatutnya membuat kerja-kerja mengecat alatan permainan. Cat ini rapuh serapuh-rapuhnya. Selesai kira-kira Januari 2026, Mac 2026. Sebab tu saya kata kita rugi dalam tempoh DLP ni. Penduduk rugi dalam tempoh DLP ni. Tak perlu tunggu ada kecacatan sebab kita gunakan ataupun kita uji. Ini yang berlaku. Saya cuba untuk simpan dalam piece yang lebih besar, tapi kerana terlalu rapuh, tidak mampu diselamatkan. Seterusnya. Dan ini adalah kekemasan kerja mengecat oleh kontraktor ini. Kalau tengok di gambar yang pertama tu, dia ada 4 tiang. 2 tiang dicat dengan warna kuning, 2 tiang dibiarkan sahaja.
Dan kalau tengok inilah kekemasan cara mereka mengecat. Dan ini hanyalah sebahagian sahaja. Ada lagi alatan-alatan permainan yang tiba-tiba warna merah ada tompok hijau, tiba-tiba ada tompok kuning, ada tiba-tiba tompok putih, tompok oranye dan sebagainya. Seterusnya. Baik. Ahli-ahli mesyuarat sekalian, cukup dahulu saya kongsikan beberapa gambar ini. Dan cukup rasanya untuk anda semua bayangkan, ini adalah selepas kerja-kerja pembaikan. Agak-agaknya bagaimana sebelum kerja pembaikan dibuat. Adakah apa yang saya kongsikan pada hari ini memalukan? Ya, memalukan. Dan semua kontraktor yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah ini perlu rasa malu dengan kualiti kerja macam ni. Mereka perlu bertanggungjawab di atas kualiti kerja yang diberikan ini. Bukannya kemudian nanti MBPJ yang kena tanggung kecacatan ini selepas DLP. Tuan Pengerusi, sudahlah hasil kerja lewat, teruk dan tiada disiplin. Komunikasi dengan kontraktor ini juga sukar. Malah saya juga mendapat aduan bahawa kontraktor ini ataupun pekerja mereka tidak melaksanakan kerja-kerja berdasarkan arahan yang diberikan oleh pegawai. Saya juga faham kekangan yang dihadapi oleh pegawai kawasan kerana terpaksa berhadapan dengan kontraktor yang degil dan bermasalah ini. Saya tidak salahkan beliau kerana setiap update beliau kongsikan bersama saya. Setiap kesulitan yang dihadapi bersama dengan kontraktor ini, pegawai maklumkan kepada saya. Tetapi saya juga tanya kepada kontraktor ini. Saya tanya kepada penyelia ini beberapa soalan. Yang pertama, kenapa tanam rumput sekali dengan polisheet dan juga guni simen? Kedua, kenapa rumput mati? Ada orang siram ataupun tak? Ketiga, kenapa laluan pejalan kaki pecah-pecah? Keempat, kenapa ada lubang yang banyak di seluruh kawasan padang? Kelima, kenapa cat sangat comot, sebelah sini cat, sebelah sana cat dan bersepah-sepah? Jawapan dia mudah, saya kena semak semula dengan pekerja yang buat kerja ini. Ini adalah pengkhianatan dan penghinaan keenam kerana kita diberikan penyelia projek yang tidak menyelia dan memantau kerja-kerja pekerja mereka. Ahli-ahli mesyuarat sekalian, ini hanyalah sebahagian daripada pengalaman terburuk saya pada kali ini. Seperti yang saya cakap tadi, setiap tahun kita rasa gembira sekiranya ada kawasan padang di kawasan masing-masing akan dinaik taraf. Tetapi kegembiraan ini datang bersama dengan anxiety. Sama ada kita akan dapat kontraktor yang baik ataupun tidak. Untung nasib dapatlah kontraktor yang ikhlas, amanah dan jujur. Buruk keadaan seperti sayalah pada hari ini. Justru saya tidak berdiri di sini hanya untuk menunding jari dan melemparkan masalah. Saya kemukakan 12 cadangan penambahbaikan bermula dari peringkat pelantikan kontraktor, kerja-kerja pemantauan sehinggalah kepada pemarkahan, kepada pembayaran yang akan dibuat. Bukan niat saya untuk menyusahkan mana-mana pihak, tetapi melihat kepada situasi ini dan saya yakin pengalaman daripada ahli-ahli majlis yang lain, kalau tengok sahaja grup WhatsApp aduan tu, sentiasa ada banyak aduan-aduan berkaitan kerja-kerja naik taraf. Tidak kisah naik taraf kawasan lapang ke ataupun kerja-kerja yang lain. Sentiasa ada kerja yang bermasalah. Jadi saya wajar untuk kita perhalusi semula amalan, garis panduan serta perjanjian yang kita gunakan sebelum ini supaya lebih kemas dan objektif. Dan antara cadangan-cadangan ini juga adalah hasil perbincangan bersama rakan-rakan ahli majlis dan juga ada yang telah saya rujuk bersama pegawai-pegawai yang melakukan tugasan di lapangan.
Keutamaan kita mestilah hasil kerja yang tidak merugikan MBPJ dan tidak memudaratkan penduduk Petaling Jaya. Saya mohon cadangan ini diteliti untuk semua proses lantikan kerja-kerja naik taraf yang perlu diperbaiki dan tidak hanya terpakai kepada naik taraf kawasan lapang sahaja. Yang pertama, pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh di semua agensi kerajaan yang berkaitan dan tidak menerima mana-mana syarikat yang disenarai hitam oleh agensi lain. Bukan hanya kerana kita senarai hitam mereka, tetapi kalau ada kementerian lain yang senarai hitam mereka, kita tidak sepatutnya terima mereka. Kedua, meletakkan tempoh masa tertentu bagi syarikat yang telah disenarai hitam dan kita tidak terus menerima mereka. Sebagai contoh, sekiranya syarikat A baru sahaja disenarai hitam oleh Kementerian Keuangan, baru-baru ini tidak sepatutnya kita terima bidaan mereka. Berikan tempoh mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun sehingga mereka boleh menghantar bidaan yang seterusnya. Yang ketiga, profil syarikat mesti jelas. Termasuklah meletakkan pengalaman melakukan kerja-kerja naik taraf bagi kerja-kerja yang ditawarkan. Penyelia ini, bila saya tanya kenapa design walkway tu dalam bentuk melengkung macam tu, dan bila saya tanya sebelum ni pernah buat walkway di mana-mana, tak pernah. Bila tak pernah, sayalah tikus makmal yang pertama yang terpaksa menerima eksperimen kerja-kerja ini. Syarikat yang berminat mestilah mempunyai pengalaman kerja dan rekod kerja yang baik serta keupayaan keuangan yang stabil. Wajibkan pemilihan secara merit. Sekiranya ada syarikat yang menipu atau memalsukan maklumat, terus buat laporan polis dan senarai hitamkan syarikat ini. Bagi syarikat yang tidak mempunyai pengalaman, tawarkan terlebih dahulu untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan bergantung kepada prestasi mereka kemudiannya, barulah ditawarkan untuk kerja-kerja naik taraf. Ini bukan soal there is first time for everything. Kerana hasilnya adalah seperti yang berlaku di SS23 Palang 7. Inilah hasil pengalaman kali pertama. Penyelia projek sendiri memaklumkan pekerja tidak pernah buat laluan pejalan kaki dan sebagaimana yang saya tunjukkan sebentar tadi, itulah hasilnya. Tuan Pengerusi, MBPJ ini bukan makmal uji kaji. Dan penduduk Petaling Jaya bukan tikus makmal untuk menerima risiko hasil kerja yang tidak berkualiti daripada kontraktor sebegini. Cadangan yang keempat, melaksanakan semula taklimat bersama kontraktor yang berminat dan hanya benarkan yang hadir ke taklimat untuk membuat bidaan. Saya dimaklumkan bahawa ini adalah proses yang sebelum ini, kontraktor perlu hadir di hari taklimat, mendengar taklimat, mendengar syarat-syarat, patuh kepada syarat-syarat dan kemudiannya barulah mereka boleh membeli borang bidaan. Tetapi dihentikan kerana COVID-19 dan kita mulakan secara online. Mungkin perkara ini perlu diperhalisi semula dengan sistem-sistem yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Yang kelima, dari segi pemantauan, mewajibkan penyelia projek yang dilantik oleh kontraktor untuk berikan laporan harian secara terperinci kepada jabatan-jabatan yang berkaitan. Tuan Pengerusi, saya telah dimasukkan ke dalam grup bersama kontraktor ini. Saya perasan bila pegawai yang berikan arahan, dia tidak layan Tuan Pengerusi. Sehinggalah bila saya tanya kenapa tak ada jawapan, bila nak bagi jawapan, barulah dibalas Tuan Pengerusi. Saya kira ini tidak patut dan tidak boleh. Kerana di dalam kontrak perjanjian bersama mereka, mereka bertanggungjawab untuk menjawab kepada pegawai yang memberi arahan kepada mereka. Tidak sepatutnya mereka endahkan pegawai kita yang diberi kuasa untuk mengawal projek tersebut. Dan
kewajipan ini bolehlah dimasukkan dalam arahan yang dikeluarkan oleh pegawai yang bertanggungjawab dan sekiranya kontraktor gagal patuh, ianya adalah satu pelanggaran syarat dalam peruntukan perjanjian dan kita mesti kuat kuasakan perjanjian yang kita sediakan. Setebal ini, kalau kita tak kuat kuasakan, apalah maknanya? Yang keenam, mengetatkan tempoh mula kerja. Kerja-kerja hendaklah dimulakan sebaik sahaja serahan dibuat. Notis peringatan dikeluarkan, tak perlu tunggu sehingga tamat 14 hari tersebut. Agak-agak dah tahu kontraktor ni bakal bermasalah, keluarkan sahaja notis peringatan untuk mula kerja. Dan bila mereka gagal, keluarkan notis untuk amaran dan seterusnya penamatan projek. Memberi peluang adalah kepada mereka yang betul dan layak, bukannya kepada mereka yang hanya untuk ambil kesempatan. Dan sekiranya selepas notis remedy dikeluarkan, kontraktor masih gagal untuk patuh, tamatkan terus kontrak bersama mereka sebagaimana dalam perjanjian yang disediakan. Ketujuh, bayaran dibuat mengikut peringkat kerja yang telah diselesaikan berdasarkan senarai kuantiti dan perjanjian. Ini untuk memastikan kontraktor membuat kerja ikut jadual dan juga kualiti yang baik. Apa yang berlaku? Mereka akan ambil masa 5 hingga 6 bulan buat mana sahaja yang mereka suka dan kemudiannya akan buat tuntutan pembayaran. Itu yang berlaku di kawasan SS23 Palam 7. Selepas selesai semua, terus buat tuntutan pembayaran sedangkan kerja di tapak tidak lagi selesai dengan baik. Kualiti sangat teruk. Tetapi tuntutan pembayaran telah pun dibuat. Sekiranya ada bahagian kerja yang tidak diselesaikan mengikut jadual atau terdapat kelewatan, hanya pada satu bahagian sahaja yang terkesan dan bukannya kepada semua bahagian. Ke-8, mewujudkan sistem pemarkahan yang objektif mengukur hasil kerja kontraktor. Saya difahamkan pada ketika ini kita sedang menyediakan MOU bersama pihak ketiga sebagai rujukan standard hasil kerja di gelanggang sukan. Saya tidak boleh nyatakan pihak ketiga ini kerana masih belum ditandatangan. Tetapi saya kira ini adalah antara langkah proaktif untuk kita dapatkan satu standard rujukan bagaimana piawaian ataupun standard kerja-kerja naik taraf di kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Justru saya cadangkan perkara yang sama bagi item-item naik taraf kawasan yang lain supaya yang pertama, sistem pemarkahan lebih telus. Kedua, sistem pemarkahan ini boleh dijadikan rujukan untuk menentukan pecahan dan kiraan pembayaran yang layak diterima oleh kontraktor. Hanya bayar bagi kerja yang telah dibuat dan selesai mengikut jadual kerja yang telah ditetapkan. Kerana pada ketika ini, masalah yang saya hadapi adalah apabila pembayaran dibuat, saya tidak mendapat justifikasi kenapa sebanyak hampir 80% pembayaran dibuat dengan hasil kerja yang seperti tadi. Dan sekiranya kita ada rujukan ataupun garis panduan ini, sekurang-kurangnya kita dapat satu justifikasi kontraktor ini dibayar sebanyak 70% kerana 70% walkway telah disiapkan. Dan kerana material yang digunakan 70% mengikuti material yang kita sediakan. Yang kesembilan, menyediakan garis panduan piawaian standard bagi kualiti kerja. Utamakan sekali dari jenis material yang digunakan dan spesifikasi kerja-kerja naik taraf. Perincikan bagaimana spesifikasi dan standard yang kita inginkan. Perincikan bagaimana standard piawaian untuk satu kerja naik taraf di bandaraya. Saya tidak kira ini adalah standard bandaraya. Saya tidak kira ini adalah standard bandaraya. Saya tidak kira menanam polysheet bersama dengan rumput adalah standard bandaraya. Kita perincikan bagaimana standard, apakah bandaraya yang kita bayangkan. Sekiranya terdapat ketidakpatuhan, hendaklah notis hendaklah dikeluarkan serta-merta
tanpa menunggu keseluruhan kerja-kerja naik taraf selesai. Ke-10, disiplin dan tahap profesional kontraktor juga hendaklah dimasukkan dalam sistem permakahan. Kontraktor yang dilantik mempunyai tanggungjawab terhadap MBPJ melalui pegawai-pegawai yang diturunkan kuasa. Justru tidak sepatutnya timbul isu kontraktor degil, tak patuh arahan dan melakukan kerja bertentangan dengan apa yang diarahkan. Kerana dalam situasi saya, sepatutnya ada bahagian laluan pejalan kaki yang tidak perlu dilakukan, tapi dia lakukan. Sistem pemakan ini mestilah diperincikan setiap satu dengan skor markah yang boleh dinilai dari segi pertama, kualiti hasil kerja. Kedua, pematuhan kepada perjanjian. Ketiga, ketetapan masa melaksanakan kerja-kerja. Keempat, disiplin dan profesionalism. Dan kelima, saya mohon agar pandangan dan maklum balas daripada ahli majlis dan wakil penduduk juga dimasukkan sebagai salah satu kriteria pemarkahan. Ini adalah penting untuk memastikan kontraktor faham bahawa lantikan ini adalah satu amanah dan perjanjian mesti dihormati dan disempurnakan. Bahawa lantikan ini bukanlah satu keistimewaan tetapi adalah sebahagian daripada tanggungjawab dan khidmat kepada rakyat. Bahawa mereka perlu hormat dan patuh kepada arahan pegawai yang bertanggungjawab dan bukan kena tunggu Datuk Bandar yang turun dan panggil mereka barulah nak bertindak tergesa-gesa. Yang ke-11, saya mohon agar kontraktor yang gagal seperti ini disenarai hitamkan dari kerja-kerja naik taraf bukan sahaja di zon 6 tetapi di mana-mana kawasan lain juga. Kerana tiada satu kawasan pun yang perlu menderita dengan mendapat kontraktor gagal seperti ini. Ke-12 dan yang terakhir adalah pemantauan yang tegas oleh semua pegawai yang menjaga projek naik taraf di setiap peringkat projek dilaksanakan. Jangan tangguh notis amaran, jangan tangguh notis peringatan, jangan tangguh notis penamatan. Jika telah kenal pasti kontraktor bermasalah, keluarkan notis amalan disusuli dengan penamatan dan kita jangan lagi buang masa dengan memberi masa kepada kontraktor yang gagal seperti ini. Tuan Pengerusi, apa yang saya sebutkan pada hari ini adalah berdasarkan kepada piagam pelanggan MBPJ. Visi dan misi serta objektif dan juga fungsi MBPJ. Dan juga termasuklah perjanjian MBPJ bersama kontraktor-kontraktor yang dilantik. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pegawai projek bagi kerja-kerja ini yang telah sedaya upaya untuk membantu dan menguruskan projek ini. Saya faham kekangan apabila berlakunya terpaksa berhadapan dengan kontraktor yang degil dan bermasalah seperti ini. Tetapi perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Ahli-ahli mesyuarat sekalian, sekadar berkongsi pengalaman akhir sebelum saya mengundurkan diri. Sebelum bersurai pada lawatan tapak 27 Mac yang lalu, saya berikan beberapa soalan kepada kontraktor. Yang pertama, kalau kamu adalah saya, kamu terima tak hasil kerja macam ni? Dia geleng, tak terima. Kalau kamu ada anak kecil, kamu akan bagi dia main berlari-lari tak di rumput yang kamu siapkan ni? Dahlah berlubang, bahaya. Tanah tak sekata, boleh mati. Kaki anak kecil masuk dalam lubang cedera dan lebih teruk mati. Kamu sanggup tak bagi anak kamu bermain di sini? Kontraktor tak sanggup. Kalau kamu nak ubah suai rumah, kamu akan cari kontraktor seperti syarikat kamu tak? Diam, tak mampu jawab. Dan kalau kamu ada ibu dan ayah, kamu akan sampai hati tak biarkan mereka beriadah di kawasan yang berbahaya ini? Tak sanggup. Kalau kamu tak sanggup untuk semua ini, apa yang menyebabkan kamu rasa penduduk di Petaling Jaya
boleh ataupun wajar terima hasil kerja yang kamu buat ini. Dan soalan yang sama saya tujukan kepada semua kontraktor gagal yang lain. Apabila kamu terima kerja dan buat sambil lewa, di mana sebenarnya kamu letakkan kepentingan awam. Kerana kegagalan ini menyebabkan kamu telah khianat kepada kepercayaan yang diberikan oleh MBPJ dan penduduk Petaling Jaya. Kamu berhutang maaf dan juga tanggungjawab kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan juga kepada penduduk Petaling Jaya secara amnya. Tuan Pengerusi, satu hakikat yang perlu kita ingat dan insafi. Kita semua ini tidak kekal selamanya di sini. Sampai masa kita akan mengundur diri dan akan bertukar dengan orang yang baru. Meskipun begitu, amalan yang baik, legasi pentadbiran yang telus serta khidmat yang manusiawi kepada penduduk Petaling Jaya akan sentiasa menjadi panduan dan rujukan di masa akan datang. Justru saya mohon agar isu ini diberi perhatian serius dan cadangan-cadangan yang dikemukakan diberikan pertimbangan sewajarnya. Saya tidak ada pantun untuk dijual hari ini kerana kekecewaan ini terlalu pedih dan perit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Kura atas ucapan penangguhan yang paling panjang sepanjang perkhidmatan saya 2 tahun lebih. Okey. Mungkin untuk respon untuk ucapan penangguhan daripada Kura tadi, ada 12 cadangan. So yang ni saya minta unit perolehan ya. Teliti produksi cadangan ini. Untuk maklumat ahli mesyuarat juga, daripada 12 ni ada yang kita dah buat pun. Ada projek latihan OSHE 95% dah siap, saya terminate. OSHE. Ada projek kios dah delay, kita terminate. Mana adalah projek yang dah kita sakit hati pun kita dah terminate, kita dah buat. Cumanya yang cadangan tadi tu kita perlu lagi ya. Selain itu juga kita akan sebenarnya saya menerima baik ucapan penangguhan ini dan saya tak boleh terima apa yang kontraktor buat. Biasanya memang projek kalau sekadar ada aduan saya kata saya akan turun, saya akan tengok dan jabatan-jabatan terlibat kena turun sama. Untuk yang ini saya minta ini bawah Dr. Bat esok pagi pukul 9 pagi saya nak laporan penuh mengenai kawasan yang dimaklumkan tentang kronologi 1, lepas tu payment siapa luluskan bayaran pertama, kedua, ketiga. Sebab sepatutnya bayaran dibuat berdasarkan prestasi kerja. Esok 9 pagi saya nak laporan penuh Yes. Tak apa. Yang tu pihak dalaman saya akan ambil tanggungjawab ini. Ialah kita ambil tanggungjawab ini. Okey, saya itu saja. Dan terima kasih ke atas Kura yang bawa sampel-sampel ni yang boleh menunjukkan pembuktian kita buat CSI. Kita tak turun pun tapi pembuktian dari depan mata. Ya, faham, saya faham. Ya, kita faham. Sebenarnya permohonan saya sebab segi perolehan, saya pengurusi perolehan dari segi teknikal apa semua memang dah. Cumanya adalah cadangan tadi kita akan parusi lagi. Saya buat permohonan mudah je. Kalau projek di PJ ni 10 projek 11 masalah. Saya punya permohonan 10 projek di PJ tak apa ni live lah. 11 masalah sebab kita perlu detail pantau betul-betul baru berjalan. Yang tu adalah perkanan lain kita akan buat, akan bincang nanti. Cukup 14 hari ke tak jalan, terus akan buat dan sebagainya lah. Okay, terima kasih atas pendedahan ikhlas ini. Banyak kali kata pengkhianatan apa semua. Jadi saya rasa pun ada beberapa bulan lagi untuk kita perkuatkan lagi dari segi perolehan, dari segi pemantauan. Dan lepas ni kita akan buat satu SOP barulah untuk projek-projek ini semua. Boleh ya? Okey, saya itu saja. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya.